And what's going on guys, this is Sony Wax. Welcome back to my channel with another unpacking video ataupun unboxing video. Kali ni kita nak buka pack daripada Cardbuster. Let's go. Okey, kepada korang yang tak pernah tengok lagi video aku sebelum ni, kalau korang nak tahu, aku pernah buka kad daripada Cardbuster secara virtual. Okey, ini video dia kalau ada. Aku akan letak atas ni kot. Okey, untuk korang tengok balik. Dulu tahun lepas bulan Ogos aku ada buka kad daripada Cardbuster. Nama dia Buster Pack. Okey, Cardbuster dah introduce something new guys, iaitu Buster Dropbox. Okey, sebelum tu kalau korang tak pernah lagi beli dekat Cardbuster ni, korang boleh register menggunakan referral code Sonic Wax, okey, untuk dapat diskaun untuk setiap pembelian dekat, bukan setiap pembelian, bila first time korang beli dekat Cardbuster, korang akan dapat diskaun lah. Okey, ini homepage Cardbuster sekarang. Okey, dulu kita buka Buster Pack, ini yang lama punya. Sekarang ni kita nak buka tab dekat Buster Dropbox. Jadi apa Buster Dropbox ni sebenarnya? Okey, sebelum aku buka, baik aku cerita dulu kat korang apa itu Buster Dropbox. Apa perbezaan Buster Dropbox dengan Buster Pack yang kita buka dulu? Okey, Buster Pack dulu korang tak ada kebebasan untuk memilih pack mana yang korang nak buka, betul tak? Korang memang terpaksa meta redor lah kan. So basically dia macam decide by the system apa yang korang akan dapat. Tetapi Cardbuster dengar luahan korang, dia beri korang peluang untuk pilih mana satu box yang korang nak buka. Jadi itu dah sebab nama dia box. Pack korang tak boleh pilih, box maksudnya korang boleh pilih mana satu yang korang nak. Jadi untuk Buster Dropbox ni, korang kalau dapat kumpau tu, jangan salahkan sistem, salah tangan sendiri. Okey, kita tengok balik dekat homepage ni, ada macam-macam dekat Buster Dropbox punya set. Korang ada Moonbryon's Descent, ini Pokemon. One Piece pun ada. One Piece ada Goddess Drop. Korang boleh dapat waifu, tema waifu lah. Mostly hit besar dia ialah waifu. The Origin of Giratina, kepada yang suka Giratina, nak kejar Giratina Vista tu kan, Giratina Illustration Rare ataupun apa tu, alternate art Giratina yang mahal tu, boleh pergi dekat The Origin of Giratina. And then chapter 1, The Trio of Three. So ada macam-macam set dekat Buster Dropbox ni. Okay, ini yang best dekat Buster Dropbox ni, dia ada God Pack Combo SIR. Okay, contohnya kalau Pokemon, God Pack Combo SIR, kalau kita tengok sini, korang boleh dapat, tiba-tiba boleh dapat 2 SIR dalam satu box. So contohnya ni korang boleh dapat combo Umbreon dengan Eevee. Ini boleh dapat combo Sylveon dengan Eevee, boleh dapat combo Espeon dengan Jolteon. So tengok macam-macam. God Pack dia ialah korang boleh dapat 2 SIR dalam satu box. Sama dengan One Piece juga combo manga mat. Oh, combo manga, combo apa tu? Oh, manga Luffy dengan manga Ace. Ada manga Luffy Oda Sign dengan manga Luffy daripada OP11. OP11 ke tu? Betul lah, OP11. God Pack manga Luffy daripada EB02 dengan manga Lore daripada OP05. Kalau korang ada rezeki, korang boleh dapat God Pack ni lah, dapat 2 SIR untuk Pokemon atau dapat 2 manga for One Piece. Okey, bukan tu je. Cardbuster ni aku nampak ada lucky draw ni. Ini yang best ni. Korang jangan terlepas lucky draw ni. Lucky draw untuk dua-dua pun ada, Pokemon dengan One Piece. Untuk Pokemon, kalau kita tengok, boleh dapat Slap, PSA 10, Umbreon, Sylveon. Weh, macam-macam ada ni. Ni semua PSA 10. Wow, gila-gila mat. PSA 9 pun ada, tapi PSA 10 Umbreon, PSA 10 Giratina, PSA 10 Sylveon V Giratina Vista 4. Ini dia punya hadiah lucky draw, bukan biasa-biasa Gila-gila Cardbuster, they are cooking So kat sini boleh nampak leaderboard juga. Entry baru 55 orang untuk Pokemon. Jadi aku harap bila aku buat video ni lagi ramai lagi, meriahkan suasana ni. And then kalau korang nak join, kena kumpul GLD points, which is Grand Lucky Draw points. Kau kena kumpul untuk dapat satu entry code. Okay, alright. Jadi lucky draw ni, masalah dia kadang-kadang kita dah beli slot banyak. Contohnya kau dah sampai 10 slot, tiba-tiba memang bukan rezeki kau nak menang. Orang yang beli 2 slot yang menang. Pernah terjadi itulah masalah lucky draw. Jadi mesti kau rasa macam rugi. Penat aku support beli 10 box tak dapat apa-apa. Jangan risau, Cardbuster got your back. Kalau kita tekan dekat top entry prizes, inilah also known as top buyer lah, kepada yang selalu tengok live joki dekat TikTok. Top buyer, inilah dia. Ada hadiah juga untuk top buyer. Okey, apa hadiah-hadiah dia? Ini top 3 top buyer punya hadiah. Boleh dapat Fusion Strike Booster Box. Fush, ini barang panas ni, barang susah dapat ni.
Prismatic Evolution, Mini Tin Seal. Mini Tin Seal guys. Dapat semua Mini Tin ni. Evolving Skies ETB. Ini susah nak dapat ni. Kalau ada pun sampai berapa dah nak beribu juga ETB ni. Tak silap aku lah. Mahal ni Evolving Skies punya ETB. Dah susah nak dapat. Okay. And then entry baru 55 orang. And then kita boleh tengok sekarang siapa tengah leading untuk top buyer. Okay. Burbot King. Nama lain macam. Okay. Dia ada 33 entry. Orang kaya. Second 4 entry. Zakar Rompak. Dan 3 entry Arepo. Arepo, dia pernah beli dekat aku lah, dekat TikTok live. Okay. So inilah leaderboard dia. Jadi kalau korang nak potong, inilah masanya akan update kat sini lah untuk top buyer. Tapi lucky draw kena tunggu cukup 500 entry baru dia akan draw the lucky draw lah. Sekarang ni baru 55. Okay, lucky draw untuk One Piece sama juga, tapi beza dia tengok. Kalau lucky draw untuk One Piece dapat slab PSA 10 untuk manga guys. Dia punya paling tinggi manga Nika OP05 PSA 10. Bayangkan. Manga Goldie Roger PSA 10. Again, ini korang semua akan dapat physical card kalau korang menang. Jangan risau. Okay, One Piece dah ramai sikit. 148 entry dah. Okay, untuk top buyer for One Piece, jangan risau. Apa dia nak bagi? Lama. Flagship dia bagi. Flagship Shanks guys. PSA 10. Dia apa ni? Flagship Serial Ace. PSA 10. Kit. Gila lah. Manga Nami PSA 10. Dan boleh dapat OP 1 case 6 box, OP10 1 case, OP10 6 box. Okay. So itulah hadiah untuk top buyer. Tapi top buyer untuk One Piece tengok dia banyak sikit. Ada sampai berapa ni? 8, 10 top 10 boleh dapat something. Okay. Inilah ranking dia. Korang boleh tengok sekali berapa orang, berapa slot, berapa entry dia orang nak masuk. Contohnya paling tinggi sekarang ni, asal tadi nak scroll atas. Jadi top buyer sekarang Burbot King masih lagi. Burbot King dia conquer dua-dua. Dekat Pokemon dengan One Piece dia conquer. Okay, so 41 entry. Banyak amat. Lepas tu kedua 9 entry. Perbezaan dia ketara. 41 ke nombor 2 9 entry. Okay, tak payah simbang-simbang banyak. Okay, dalam video kali ni aku akan buka sendiri Buster Dropbox ni. Jadi aku ada 200 coin dah aku dah top up. Jadi aku rasa dah kira-kira aku boleh buka 6 lah box in total. Jadi aku nak split dah. Kita buat 3 Pokemon dengan 3 One Piece. Kita tengok manis-manis macam mana. Okay, jom kita start dengan Moonbryon's Descent. Okay, kita tengok apa hit-hit dia. Tengok masih lagi Moonbryon tak ada orang dapat lagi. Tak ada orang kena lagi. Even all the evolutions pun tak ada dapat lagi. SS 6 left, tak ada seorang dapat lagi. S tier tinggal 1. A, okay, seorang dah dapat A. B, tak ada orang dapat B lagi ya. Pandai betul masing-masing main. Okay, C dah kurang sikit. D, and then paling banyak random holo lah. Okay, jom kita choose box kat bawah tu. Okay, here we go guys. Nak mana satu Aku rasa kejap, nombor 7 dah tak ada. Nombor 7 ada orang dah ambil. Kita ambil tarikh hari bulan ni. Okay, tak apa. 4 pun tak ada. Susah ni. Aku try 40 lah. 40. Semoga manis-manis. Let's go. 30 coins. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga manis-manis. Kita tengok kita dapat apa ni. Is that a good sign? Or a bad sign? Toxicroak EX. Box nombor 040. Nombor 40. Okay. Dapat satu card sahaja kan? Okay. Dia memang satu hit sahaja. Tengok. Toxicroak. Okay, aku boleh tukar juga, refund. And aku boleh juga pilih untuk ship card ni untuk datang ke rumah aku terus. Boleh ship ke rumah guys. Ini korang boleh dapat physical copy dia juga. Okay, so korang akan dapat satu je. Pack dulu dia macam ada beberapa pack. Yang ni kau terus dapat hit. Okay. Alamak, takut ni aku dah tinggal. Aku beli berapa kali ni? Tinggal 5 kali lagi ni. Okay, you know what? Let's pindah. Okay, kita pindah ke set lain pula. Okay, that's enough Moonbryon. Kita try, okay, kita try gili-gili dengan One Piece pula. Okay, jom One Piece. Semoga manis. Dapat leader pun jadilah, come on. 36 lah, 36. Semoga manis-manis, come on. Dapat SROP 11 Hibari. Tak kena. Aku tak pandai main guys. Tak jadi ni. Okay, itu untuk One Piece waifu. Tak ada juga. Okay, kita pindah ke set lain. Kita try the Origin of Giratina. Mungkin rezeki kita di sini. Aku rasa kan dia awal-awal lah. Box nombor 6. Kadang-kadang dia awal-awal tu yang hit. Tak percaya, tengok je lagi. Tengok
Magnezone V. Boleh dah tu. Tengok dia macam anti kumpau. Jangan risau. Card hit. Masih hit guys. Jangan risau. Card hit. Jangan risau Okay, masih hit. Okay, so ini kita punya hit so far. SR untuk One Piece dengan 2 normal art untuk Pokemon. Okay, jom kita pindah ke One Piece pula. One Piece sebelah dia apa ni? Okay, The Trio of Three. Mana tahu tiba-tiba manga pula keluar. Aku rasa dia kena mengikut kiraan aku kan. Aku rasa 69 ni. Rasanya tengok Fuh, betul mat. Dapat Lord SCC. Pandai main. Pandai aku snipe. Wah, Trafalgar Law SCC. Finally ada juga satu manis. Dapat satu SCC untuk One Piece. Pokemon ni, come on. Pokemon, do something. Jangan select sangat. Fusion Strike, come on. Boleh ni. Dapat SIR 1. Tadi nombor berapa kita ambil? 40 Alamak, tak ingat. 48 lah. Kejap. Nombor apa lagi tinggal? Aku try ambil nombor birthday bini Nombor birthday bini 25. Kita try. Delphox V. Okay, tak boleh pakai meta birthday bini. Tak boleh. Woi, Pokemon select Pokemon select. Okay, tak apa. Jom kita try ni pula. One Piece lagi. Ni apa pula ni? Set apa ni? Atau lepas pula? Tak sempat baca. Swan Brothers. Okay, let's go. Semua warna manis. Aku rasa macam dia mesti nombor ganjil ni. 81 ni. Ni kan kita tak tahu. SR Mihawk. Okay, tak apa. Susah juga rupanya. Okay, tapi tak apa, dia terus hit. Confirm hit. Okay, and then 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, dah habis. Tidak, dah habis dah. Ada macam-macam lagi sebenarnya guys. God pack manga aku top up 200 coin je. Jadi macam-macam ada. Yang ni aku nak tapi mahal loh, 149 coin. Jadi kalau aku dah lah top up 200, kita tak dapat buka yang lain-lain. Tapi korang boleh try lah. Siapa yang ada duit lebih tu boleh try sikit. Tengok mana tahu rezeki korang dapat yang ni kat sini. Okay guys, review balik apa yang kita dapat so far daripada Buster Dropbox. Sorry baby tengah nangis. Daripada Buster Dropbox kita dapat SR Mihawk One Piece, Delphox V, SCC Law, at least dapat satu SCC, Magnezone V, Hibari SR dengan Toxicroak EX normal art. Okay, so 6 pack kita dapat 6 hit. So confirm hit. Okay, nice. And then again, kad ni semua kau boleh dapat secara physical, boleh ship juga terus. And then guys, jangan lupa guna referral code Sonic Webs kepada korang yang tak pernah register lagi dekat Cardbuster. Guna Sonic Webs, kau boleh dapat diskaun untuk beli mana-mana produk dalam Cardbuster. Okay guys, setakat ini saja untuk video kali ni. Jangan lupa like dan subscribe ke channel aku. And I'll see you guys in the next video. This is Sonic Webs. Peace out.